Hai semua, and then thank you kerana menonton my YouTube channel. Okay, pada video kali ni adalah cerita pasal childhood juga, dan ini merupakan part yang terakhir. Sebab apa untuk aku buat part terakhir? Sebab akan ada 2 atau 3 konten yang aku akan buat tajuk berlainan, dan korang jangan lupa stay tune untuk menyaksikan setiap tontonan daripada channel aku. Okay, dan memandangkan part terakhir ni dan habis, jadi aku akan buat versi panjang untuk video terakhir ni. Jadi aku rasa berkemungkinan cerita yang aku akan buat ni adalah dalam 30 atau 40 minit, dan tak tahu sama ada berapa cerita yang aku boleh buat. Asalkan cerita tu lama dan berkualiti untuk korang mendengar dan fahami setiap situasi yang aku bakal ceritakan nanti. Okay, berkemungkinan cerita ni aku berharap sangatlah untuk setiap penceritaan aku untuk part terakhir ni dapat memberi manfaat ataupun iktibar dalam diri kita kan. Sebab setiap cerita yang aku pernah buat, walaupun ada kebanyakan video yang aku tak pernah cakap pasal pengajaran, tak tahulah sama ada yang ada, mungkin berkemungkinan ada 2 atau 3 video tak silap aku lah. Jadi apa pun, korang jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Thank you so much kerana membuat perkara-perkara tersebut. And then mari kita mulakan cerita pertama daripada cerita aku. Okay. First cerita yang aku nak cerita ni adalah berkaitan dengan apa? Dia tak adalah masuk pada situasi gempak pun, cuma pergaduhan. Tapi ini cerita pun bukannya nak kata teruk, just dia punya sebab dia tak, korang takkan terfikir sebab yang aku cakap ni, korang macam serius lah, macam betul ke apa yang dia cakap ni, faham tak? Okay, cerita dia begini. Pada waktu aku berumur 12 tahun, okay, pada waktu tu juga kita biasalah 12 tahun pergi kelas, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, okay. Lepas tu hari tu tak silap aku sama ada Khamis atau Rabu. Okay, sebab aku tak ingat hari apa. Berkemungkinan dalam 2 hari tu lah. Okay, waktu tu macam aku datang kelas kan, dan pagi-pagi tu. Okay, kawan-kawan aku ada kat dalam kelas. Kira lagi 20 minit nak masuk ke perimpunan ataupun dewan lah kan. Sebab dia tunggu ramai, tunggu semua pelajar lah untuk pergi ke kelas masing-masing. Jadi aku macam kita just pergi fun-fun kan. Lepas tu ada satu budak ni, dia sama bahaya dengan aku kan. Kita nak prepare untuk ke kelas masing-masing. Maksudnya duduk kat dewan lah semua orang. Lepas tu baru semua gerak ke kelas kan. Okay, waktu tu memang aku normal je bagi, tak ada siapa marah-marah kan. Tapi yang membuat aku marah, okay, first waktu kita nak naik ke kelas tu, first maksudnya bukan masa nak jalan, masa nak duduk, maksudnya nak ready nak ke kelas kan. Okay, kawan aku pergi, ada satu kawan ni, dia aku tak kenal, dia kelas mana aku tak tahu, tapi dia sama umur dengan aku waktu tu. Okay, dia waktu tu macam tak tahu nak buat apa. Aku macam geram macam kat dia. Dia macam tak ada kerja nak buat ke, faham tak? Dan aku pun tegur secara baik kan. Cakap, janganlah. Cakap macam tu lah, baik je. Janganlah. Aku nak tengok depan ni sebab ada orang tengah cerita. Jadi dia pun ada kawan juga kat sebelah dia. Sebelah dia ada kawan dia. Kan, aku pun, sebab aku tak macam sangat, tapi aku perhatikan sekali dua, macam okey dah, aku dah tahu tu mesti kawan dia kan. So aku nampak, aku aja usah belakang sekejap sebelum dia nak kacau aku tu. Okey lah. Lepas tu, dia kacau aku sekali. Okey, aku dah tegur baik-baik. Dia, okey, sorry. Dia cakap. Lepas tu, aku pun buat macam biasa kan. Memang ada orang depan yang aku kenal tu, yang aku berkawan tu. Lepas tu dia kacau aku lagi. Dia kacau. Sampai satu mood tu dah, aku rasa dah tak ada mood baik dah. Memang mood, macam-macam mood ada kat situ. Betul, aku rasa dah time kena aku bagi siku dia. Tapi aku tak kata aku ni lagak tak. Sebab aku tak kacau dia. Aku langsung, faham tak?
aku langsung tak kacau dia. Sikit pun tak. Sebab aku bahal aku. Kalau ada orang sembang, aku dengar je lah. Bukannya aku kacau cuit tak ada. Melainkan kalau dia betul kawan aku. Betul. Memang aku kacau lah. Memang aku macam semua aku kacau. Sampai Z aku kacau dia. Tapi kalau dia kan kawan je. Dan aku pun tak kenal. Memang tak kenal langsung dia. Tiba-tiba kau cuit aku tanpa sebab. Jadi sekali dua mungkin orang akan rasa macam okey lah. Mungkin dia bosan kan sebab tak ada kawan. Aku tak kisah. Kau boleh je bagi tahu, tidak? Kau boleh je bagi tahu yang kau nak sembang ke apa. Tapi kalau nak cuit-cuit tapi tak kenal, tu bahaya lah. Sekali dua boleh kot. Tapi kalau dia dah kacau banyak kali, aku dah tegur baik-baik. Setiap kali dia cuit memang aku tegur baik-baik. Macam, dah tu. Dah. Betul. Aku dah tegur baik-baik. Dia buat macam tak ada apa lah kan. Budak biasa kan. Baru nak kenal. Sekali, pada waktu tu juga aku mendapat panas tu. Aku rasa dah macam aku rasa dia boleh bagi kot. Aku dah tak tahan lah. Lepas tu dia nak kacau kan. Dia betul-betul depan muka aku kat belakang. Sekali aku sikup. Biru. Biru. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu dia pun dah. Lepas tu aku marah. Kau kenapa? Aku marah sebab yelah banyak kali cuit. Siapa tak marah? Dah tak kenal. Kau nak kawan dengan orang yang aku kenal, pergi je lah kan. Sembang je lah. Apa nak sembang dengan aku? Kalau betul-betul nak sembang, panggil. Jangan cuit. Jangan cuit tepi kanan kiri. Aku tak kisah apa nama dia tu. Cuma kalau kau rasa nak berkawan, cakap tegur je ke. Kau tepuk kat bawah. Sembang sikit. Cakap je lah kan. Ini kau main cuit-cuit. Dengan aku pun tak kenal siapa dia. Kau faham tak? Lepas tu, lepas aku dah bagi siku 2 kali kot. Dia duduk situ je. Tak, aku tengok lagi. Tak, 2 kali. Tengok lagi. Tengok dia dah angkat kepala dia. Lepas tu, dah dia bangun tu kan. Memang aku cubit dia punya perut. Sampai dia rasa, kau nak bagi tak nak? Dia tinggi. Aku tak ada tinggi sangat. Cuma, nak tak ada tinggi sangat mana pun. Tapi aku geram kan. Nak kacau aku tak nak cakap. Aku bukannya berkata kerek apa macam buat jahat. Tak ada. Aku bagi amaran ke dia macam aku dah kata kan banyak kali kan kau kan. Memanglah badan aku biasa tak sebesar kau. Tapi agak-agak lah kan. Dengan tak kenal lagi apa tak kenal. Tiba-tiba cuit-cuit tanpa sebab. Lepas tu kalau kau rasa kau nak berkawan, tepuk je bahu aku. Panggil je aku. Mulut ada kan. Cakap boleh kan. Mulut bukannya kau letak dekat tepi longkang. Bukannya kau bagi kat orang lain. Mulut kau sendiri ada. Pakai lah kan. Bukan tak boleh tegur aku. Aku cakap macam tu lah. Tapi aku cakap benda lain tak tahu. Sama ada aku cakap contoh cakapan macam tu lah. Lepas tu dia diam. Lepas tu kau nak cakap apa lepas ni? Apa-apa. Ada benda kau nak cakap. Cakap lah. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia minta maaf. Dia tak kacau aku dah. Yelah siapa je tak panas. Aku tak kuat apa ke dia pun. Lepas tu. Lepas dah tu. Time rehat tak silap. Ada buat announcement. Cikgu panggil aku pergi kat pejabat. Aku pergi lah. Dan aku macam. Dah ada apa ni kan. Aku macam takut lah sikit. Lepas pada tu. Aku tak ingat lah beberapa tu. Sama ada mak dia atau cikgu dia panggil. Aku tak ingat. Dia marah. Tapi aku tak tahu siapa yang marah. Aku tahu tak ingat. Sama ada mak dia atau cikgu lah. Cikgu disiplin. Dia marah lah. Kenapa kau siku budak ni kan? Lepas tu aku cakap lah. Saya tak kacau dia pun. Sikit pun saya tak kacau. Saya jatuh pun tak. Saya buat apa-apa dekat dia pun tak. Cuba kau cikgu bayangkan Cikgu dah tegur dia 12 kali. Kalau saya beritahu cikgu yang lain-lain pun, saya rasa saya tak ada pun orang dengar. Sebab pernah je saya buat macam tu. Orang kacau saya. Saya beritahu cikgu. Dan tak ada pun cikgu yang macam tanya pasal siapa kacau. Dia tak ada tanya. Dia kata duduk je dulu. Nanti apa-apa nanti bagi tahu cikgu. Saya dah bagi tahu dah. Sudah. Saya dah bagi tahu dah dekat cikgu tu. Tapi cikgu tu tak ada pula tanya pasal budak tu. Dia macam mengetengahkan orang yang kacau berbanding saya. Lepas tu cikgu tu marah macam tak tiba-tiba baran kan. Aku macam, kenapa cikgu nak marah? Sedangkan saya cakap benda yang betul. Kalau cikgu kena tempat saya, dikacau 12 kali dan ditegur 12 kali secara baik. Dan pada akhirnya, saya dah cuba yang terbaik untuk dia yang tak nak bagi saya kacau dia. Jadi apa guna saya kalau saya dah tegur tapi dia tak nak degil juga. Saya dah tegur. Bukan saya tak tegur. Nak kata saya sentuh sebab
saya mulakan dulu. Tak mungkin lah. Tak mungkin saya akan buat. Sebab saya dah tegur. Saya bersembang dengan orang depan. Kau sembang orang belakang. Lepas pada tu, cikgu macam, okay, kamu berdua akan tak payah datang esok. Lepas tu aku pun tak tahu. Aku tak datang sekolah kot. Aduh, aku panas gila. Aku tak kata siapa pun. Aku nak kata nama aku normal. Aku elok ke. Sembang orang depan yang aku kenal, yang aku kawan dah. Dengar orang cerita itu je. Sebab aku dengar orang depan. Bukan aku sembang dengan dia kat belakang. Tak. Memang tak kenal langsung. Dia pun kelas sebelah ni. Tiba-tiba duduk kelas aku. Bayangkan macam mana. Betapa geramnya aku waktu tu. Betul lepas pada tu. Sehari aku rasa tak datang. Sehari tu je esok datang. Betul budak tu pun memang diorang perhati dalam 2-3 hari tu lah. Maksudnya sehari aku tak datang dengan dia. Aku dengan dia 2 orang. Lepas tu besok tu cikgu akan pantau lah 2-3 hari untuk ke depan. Ada kacau aku tak. Dan aku akan bagi tahulah. Ya, sebab aku pernah kenal lah. Tapi tak adalah sampai nak mengacau orang yang tak kenal. Aku okey je. Kalau cikgu tanya, kalau cikgu nampak aku pun nak kata baik tu berapa je lah, berapa persen je lah baik dia. Tapi nakal je lah. Itu je. Kadang-kadang macam nampak je macam terhijik nak jadi baik. Padahal nakal tu bersepah. Itu je. Lepas daripada tu, dia datang kat aku. Lepas dah seminggu kot. Seminggu ke 2 minggu macam tu dia datang kat aku. Kata, sorry lah kacau kau sebelum ni. Dan dia kata macam sakit tu. Kau bagi hari tu. Kau macam aku pun rasa bersalah jugalah. Apa ciku dia kan. Aku pun bukan ciku tanpa sebab betul tak. Aku kalau jarang orang nak orang pukul tanpa sebab betul. Tapi kalau pukul dia sebab tak ada, tu pelik. Lepas tu aku tegur dia, sorry lah kau ciku kau hari tu. Aku yelah kau tahu kan. Nampak diam-diam jangan kacau kan. Tak ada, aku tak marah ke. Tu kau macam mana? Okay, elok. Elok je lah. Tapi sakit kepala sikit lah. Pening-pening. Kau tak datang sekolah. Sehari 2 tak datang dulu. Bagi lega. Tu dah. Tu lepas tu dia tanya aku apa nama kau. Setiap tu kawan lah. Kawan. Tapi kawan biasa je lah. Sebab cikgu pun tengah perhatikan dia. Dia tak nakal pun. Dia tak nakal. Dia tak nakal. Dia baik. Normal lah. Baik saja lah. Dia tak ada macam kacau orang tak pun. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia kacau aku. Mungkin tak tahulah sama ada dia pandang aku waktu aku tengah main dengan kawan-kawan yang lain tu. Dia nampak aku macam okey je. Nampak sekepala. Jadi pun waktu dia nampak, tak tahulah kan. Sebab aku pemikiran berlainan. Dia pun fikiran berlainan. Jadi aku tak tahu sama ada dia fikir macam tu atau tak. Sama ada macam tu lah. Dan habis pada tu juga, kita kawan lah. Biasa tanya khabar semua benda. So tu, lepas aku dah masuk form 1, aku sekolah sekejap. Lepas tu dah tukarkan ke sekolah lain. Jadi sampai sekarang, aku tak jumpa je. Dah tak dapat kontak dah. Sebab waktu aku dah jenam aku tak ada tak ada phone. Sampai aku umur 17 kot. 17 atau 16 macam tu. Masa tu PKP. Aku ingat lagi PKP. Umur aku waktu tu 16. Start pada 16 atau 17 macam tu lah. Aku tak silap aku dah baru ada phone. Tapi kegunaan je biasa je lah. Tengok YouTube, tengok TikTok. Itu je lah. Itu je. Dan habislah untuk cerita pertama. Dan kita akan pergi ke cerita yang seterusnya. Okay, kita akan masuk ke cerita yang seterusnya. Jadi mohon bersabar dan sediakan popcorn ataupun peralatan-peralatan yang boleh dimakan. Makanan yang boleh dimakan, dan mari kita dengar untuk cerita seterusnya. Okay, stay tune and don't forget. Okay, cerita kedua ni dia melibatkan dengan satu kejadian ataupun satu perkara yang aku rasa sampai sekarang aku rasa macam agak misteri untuk aku. Okay, ini bermula semenjak aku sudah masuk ke asrama. Semenjak aku masuk ke asrama, waktu first time
kita masuk asrama mungkin akan ada macam menangis. Lepas tu rindu balik, rindu mak ayah, rindu macam-macam lah. Segala-gala rindunya. Kan? Sama perkara yang dirindukan pun. Tapi sebenarnya itu hanyalah bisikan daripada, ya, bisa korang tahu kan. Jadi, memandangkan waktu aku asrama tu adalah beberapa orang kata halusinasi yang aku pernah nampak. Tapi dia tak besar bagi aku tak berfikiran macam oh tu dia, tu memang benda tu tak. Dia macam pemikiran tu 50, dia tak lebihkan kepada ke depan, dia tak ke belakang. Maksudnya dia tak lebihkan benda tu dan dia tak kurangkan benda tu, dia agak normal bila aku pemikiran aku macam tu. Okey, jadi lepas daripada aku dah habis 2 atau 3 bulan dalam asrama tu, okey, maksudnya kehidupan aku dalam asrama. Selepas daripada tu, aku waktu tu malam lepas maghrib. Kira minggu pertama tu, hari Jumaat malam Sabtu. Okay, kira Jumaat petang tu kita orang dah boleh start cuti lah. Dah kira start cuti dan pengakhiran daripada cuti kita orang cuti tu Ahad petang. Okay, jadi korang okay je macam tu je lah. Okay, lepas tu kita pun happy fun kan, solat macam biasa sini-sini. So, okay, waktu ni maghrib, aku nak balik ke asrama lah untuk untuk tengok basuh baju ke, ikut keperluan aku nak buat lah, apa yang aku nak buat. Selepas daripada tu, aku pun bercadang untuk pergi ke belakang untuk ambil kain pelikat. Nak mandi, tak adalah mandi pun nak basuh baju. Untuk sebagai persiapan esok. Sebab kadang-kadang Sabtu dengan Ahad tu kadang-kadang orang ajak pergi kahwin. Untuk buat macam-macam lah. Kadang-kadang ajak makan, buat open house, ikutlah mana-mana. Tapi kadang-kadang kita orang pun ada yang pergi, ada yang tak. Jadi aku standby baju aku yang nak pakai untuk esok. Jadi aku pun sediakanlah, maksudnya pakaian-pakaian yang aku nak pakai untuk esok lah. Maksudnya baju yang nak pakai esok tu ada, tapi baju dalaman tu aku tak ada lagi. Okay, korang faham kat situ Lepas tu aku pun pergi belakang nak ambil baju. Jadi biasalah dalam, sebab sekolah aku ni dalam hutan, jadi berkemungkinan macam-macam lah. Ada haiwan yang biasalah dikata agak sensitif pada manusia, tak tahulah kan. Dan pada waktu tu juga aku nak ambil kain pelikat dan aku rasa macam berasa angin-angin sejuk. Pada malam tu hujan tak ada, angin tak ada, hujan tak ada rasa sangat. Dan angin-angin pun biasa je, dia tak macam angin biasa. Tapi waktu nak ambil kain pelikat tu untuk aku pakai nak mandi, dia rasa macam angin tu macam laju sekejap. So, aku macam dia macam datang sekejap, tapi aku rasa macam berlainan tau. Macam apa benda ni. Selalu kalau kita sejuk kan, kita akan bergetar kan, kita akan rasa bergetar sekejap. Tapi aku tak, aku macam macam tu. Padahal aku pelik, macam benda rasa ni kan. Dan aku pun buat macam biasa and ambil kain pelikat. Lepas tu berlari lah. Sebab tu lah dah tak ada hujan, tak ada angin apa-apa kan. Tiba-tiba datang angin yang pelik, datang kat aku, dia sembur kat aku lah. Lepas tu aku pun diam. Lepas tu dah ambil kain pelikat, aku lari lah kan. Tu macam mandi macam biasa kan, basuh-basuh baju sikit-sikit, sental. Tu esok pagi lepas subuh baru aku ni sidai lah baju tu. Okay, dah habis tu, pada tu settle semua benda perkara tu, dah habis je. Kita orang, aku pun dah siap-siap, aku letak kain pelikat, aku lari. Jadi cerita ni macam pelik lah bagi aku. Okay. Dan aku rasa cerita paling singkat dalam aku punya cerita kali ni. Dia macam sekejap, tapi aku rasa macam pelik tau. Okay, cerita kedua sudah habis dan kita akan pergi ke cerita seterusnya. Jangan lupa stay tune dan thank you kerana masih bertahan dalam cerita aku. Okay, mari kita mulakan dengan cerita ketiga.
Okay, cerita ketiga ni ianya dia anggap macam normal cerita. Dan aku rasa cerita ni tak panjang dah terpendek, sederhana. Cerita ni bermula sejak aku berumur 10 tahun ke 11 tahun juga. Dan pada waktu tu aku rasa macam, kau faham tak? Aku ada teringat cerita ni, kasih pendek kot. Aku ada beli ikan tau. Okay, aku ada beli ikan 3 ekor. Kau bayangkan kan? Aku ada beli ikan 3 ekor. Lepas daripada tu aku pun macam belilah kan, bagi makan. Sebab jiran sebelah waktu tu, jiran sebelah aku dia pun beli ikan juga. Jadi happy lah, seronok lah kan, fun dengan dia, main dengan dia. Dengan ikan sebelah, main dengan aku, just main je. Tapi aku just aku takut ikan nak bekang. Aku nak pegang ikan takut, tak tahu kenapa. Lepas daripada tu aku punya phone ayah aku. Okay, phone yang Samsung yang kecil apa nama J2 kot. J2 yang kecil, yang petak kecil je. Betul-betul besar. Apa? Sabun buku. Macam tu. Besar tu. Okay, lepas tu aku letak kamera tu dekat, betul-betul dekat dalam bekas tu lah. Kira bekas kamera aku dah rakam. Lepas tu aku pergilah saja nak tengok siapa yang kacau ke apa. Sekali kan, tiba-tiba aku tak ada biarkan lama dalam sejam dua, sebab aku nak makan ke nak tak tahu apa. Aku datang balik, ikan seekor hilang. Dan aku rasa macam, wih, mana pergi? Mana pergi pula ikan ni? Aduh, aku marah. Apa ni ambil ikan orang? Aduh, kakak nak ambil ikan orang pun. Bukan tak ada ikan pun dekat dalam dunia ni. Macam aku marah-marah seorang-seorang. Lepas tu jiran sebelah aku datang, kawan aku tu kan. Kau kenapa? Tu macam, kau ambil ikan aku kau ada ambil ikan aku ke? Kau dah ikan aku dah tak ada seekor. Lepas tu aku tak ingatnya aku rakam kan. Lepas tu mana ada aku ambil? Aku tak ambil pun. Ya je kau. Tu aku macam biasa sumpah semua dia tu kan. Biasa ayat-ayat yang memang kita selalu guna waktu kecil. Lepas tu dia pun cakap dah betul. Lepas tu macam, takkan kau tak ambil? Serius lah. Lepas tu pun pergilah kat rumah dia. Pergi rumah sebelah dah. Rumah sebelah dah ada kolam kecil. Tengok-tengok tak ada. Memang tak ada. Dia ada ikan gapi, ikan laga dengan ikan apa, ikan tilapia kot. Terserah aku. Dia 3 ikan tu. Ikan tilapia tu air dia punya. Air dia bela. Lepas tu, habis pada tu. Lepas tu dekat rumah aku dah ada satu kucing yang aku memang dah cam dah daripada dulu. Dia memang duduk bawah kereta pun. Jadi aku tak cam lah kan yang dia yang makan ikan tu. Anak dia yang aku bela tu pun bukannya besar warna pun. Anak ikan je. Dia tak adalah besar warna pun. Tapi happy kan dapat bela. Tapi aku rasa macam aku boleh bagi elok. Aku boleh elok. Aku tak ada macam bagi dia. Tapi bukan kerana aku ada salah sikit lah. Itu mah. Bila benda dah lepas, aku pun terfikir lah. Aku ni nak jaga makanan elok, semua benda elok je. Lepas pada tu, aku rasa macam aku nak cek balik kan. Lepas tu ada satu rakaman. Aku ada terfikir tu, aku ada rakam tau video dekat aku punya, dekat phone tau. Mari kita tengok sama siapa yang ambil. Sekali okay, aku ambil lah phone. Tengok kan video tu. Sekali tu siapa ambil? Kau rasa yang duduk kereta tu siapa? Kucing tu yang ambil. Kucing tu yang ambil. Kucing yang aku cam selalu duduk dekat dekat bawah kereta tu, dia yang ambil. Aduh, kenapa kau ambil? Aku tak sangka dia yang ambil tu tak. Aku memang tak sangka yang dia yang ambil. Aku macam, serius aku yang ambil. Lepas aku tu balik, kucing tu dah lari bawa ikan tu kan. Sedih lah. Maka aku termaki kan. Maki-maki kucing tu. Marah-marah dia. Tapi dia dah lari dah, nak macam mana kan. Dia dua lah. Dia 2 ekor. Ikan laga dia, ikan apa yang gelap-gelap tu. Yang hitam-hitam panjang-panjang. Tak ingat ke apa. Jangan 2 ekor tu je lah. Lepas tu dah habis tu, aku tidur je lah. Lepas tu cari tempat yang atas sikit. Daripada tu,
Sampai sekarang lepas tu dah lama sikit aku jaga makanan semua, bagi ikan semua bagi makan. Dan sekali tak tahu apa yang berlaku, dua-dua ekor tu dah mati. Aduh, sedih kak ah. Sedih lah sebab ya kita excited nak memang bela, excited memang nak bela pun, main excited nak bela. Dan aku pun memang aku minat bela-bela ni, cuma tu lah, nanti aku nak try balik lah bela ikan dan tengok apa yang kena patut buat, apa yang patut dijaga, apa yang jaga lah. Macam tu aku akan cuba cari lah. Okay. Dan ni adalah aku rasa cerita sedih. Tak sangka pula kan dia ambil. Dan aku, nasib baik aku sempat, nasib baik aku rakam tu tak waktu tu. Serius, aku macam sempat rakam. Mantap lah kan. Betul tak? Daripada aku tak rakam nanti, rugi je. Rugi je footage aku tak dapat rakam. Aku tak tahu siapa yang ambil. Kan, dah tak rekod, tiba-tiba hilang. Contohlah waktu tu kucing tu ada kan, dan aku tak rekod. Kan, aku rasa aku takkan syak yang kucing tu ambil. Tapi aku akan syak bila aku tahu yang aku nampak kesan-kesan yang dia makan tu. Itu kita boleh dapat. Tapi aku memang tak syak sebab setiap kali datang dia akan minta ikan yang dah dibuka dia punya badan lah. Itu je lah dia makan. Tapi ini ikan hidup, jadi aku tak sangka yang dia makan. So ikan dia kecil je, tak besar mana pun. Dia macam besar-besar mana. Dia lebih kurang macam, tahu tak besar mana. Kejap aku tengok Dia besar-besar earbud lah. Kau tahu earbud, airpod. Yang iPhone punya, iPhone ke Android punya lah. Besar-besar itulah. Kecil je. Dia tak besar mana pun. Lebar dia. Panjang dia pun besar-besar sama je. Kecil je. Tapi, yelah aku minat kan. First. Nak jaga first. Tak adalah kata excited sampai setiap malam nak tidur kat bawah kat luar rumah kan. Ada orang dia. Tak ada lah. Tapi, keinginan nak menjaga tu ada. Tapi best. Best tau. Tapi yang tak best bila dia dah mati tu lah. Itu je lah. Jadi aku rasa macam terfikirlah macam aku hanya dia kan. Sebab aku memang happy jaga dia. Cuma mungkin masa aku menjaga tu aku tak menjaga dia punya makanan, dia punya tempat air tu mungkin. Aku tak tahu pasti lah. Tapi aku best bila dia kan excitednya bila aku dapat menjaga kan. Dia menjaga semua benda, alamak, jaga penjagaan ikan tu yang aku sayang. Jadi macam mana benda dah jadi dan dia pun dah mati, jadi kita kena redha je lah kan. Apa boleh buat. Okay, itu cerita yang ketiga. Thank you so much kerana menonton. Dan ini aku akan cerita lagi. Untuk cerita yang kalau aku sempat dapat dalam 2 cerita lagi, bagus juga ni kan. Betul tak? Okay, aku akan pergi nak dapatkan cerita. Okay, stay tune Okay, ni cerita yang zaman JP. Okay, cerita ni best. Aku geram tau tak? Okay, ni bukan aib aku rasa. Bukan aib, tapi ni lawak. Okay, ni cerita pasal lawak gila lah. Aku sampai tak tahan dengan seseorang tu. Okay, cerita di sini. Waktu tu PKP tau. Okay, lepas tu malam tu kita orang masuk rumah. Okay, semua daripada aku duduk kat rumah, dalam rumah. Lepas tu PKP, jadi tak ada siapa kat rumah. Semua masuk rumah masing-masing, tak ada apa-apa dah. Lepas tu kita orang ni kemas rumah bergilik semua benda kan. Kemas kadang-kadang ada masanya ada kadang-kadang ada renovate sikit kat rumah. Macam pecahkan bilik air jadikan satu. Lepas tu buang semua perabot lama kan. Buang semua bagai. Kiranya macam-macam aktiviti lah kita buat sepanjang dalam PKP dengan beradik tu. Lepas kita orang dah kemas sana sini tu bawah kiri kanan, dah clearkan semua. Lepas tu malam tu, petang kot. Petang tu aku duduk luar. Just kita orang kemas kat luar pula kan. Sampah-sampah, buang-buang daun kering semua benda kan. Lepas tu petang tu, okay, dalam ada tilam yang kosong tu. Dalam tilam kosong tu sebab ada benda. Tahu tak? Okay, lepas kita ada asal carut. Kau tahu tikus? Okay,
Kita tak kisah sebab dah mati duduk kat luar. Sebab sana luas dan dia pun senang bebas ataupun mati kot dah. Lepas tu dia mati lah kan. Lepas tu okay dah settle. Malam tu pula tiba-tiba ada sencarut. Sencarut. Senang kita nak bahagikan cerita ni. Tikus lah, tikus. Okey. Waktu tu tikus tu betul-betul dekat almari. Kira waktu tu rumah aku belum renovate lagi lah. Dan aku paling geram. Okey. Semua orang elok je, normal. Malam tu normal je. Lepas tu kan, aku paling geram. Semua dah masuk. Aku masuk sebab aku tak nak kan. Tapi yang aku paling geram, abang aku pergi pergi kuning aku semua benda. Aku tak nak pergi masuk. Tak payah. Aku macam tak payah, biar je. Lepas tu dia pasal aku geram. Padahal semua dalam tu, kau bayangkan lelaki adik-beradik dengan abang ipar aku semua lah. Aku sekali, dia tak masuk. Aku macam geramnya aku. Masuk lah apa harap tolong. Aku cakap macam tu aku macam. Lepas tu aku marah-marah. Pergilah tolong tu semua. Dia cakap lah. Lepas tu macam pergi tolong lah sekali. Lepas tu nasib baik lah. Aku cakap gila. Nasib baik kawasan tu luas lah. Kawasan tu memang luas. Jadi aku pun tolong lah siapa-siapa yang boleh aku buat malam tu. Aku boleh buat apa yang aku boleh buat. Lepas tu tak dapat. Lepas tu teka-teka tembak semua kan. Pukul macam-macam. Pakai kaju, pakai macam-macam, pakai reset, ada yang pakai reset, ada yang pakai penyapu, ada yang pakai apa, rotan, semua bagai-bagai. Maksudnya nak berperang dengan tikus tu. Tapi memang lawak. Tapi aku paling geram, aku dah masuk. Sebenarnya aku tak masuk pun sebab aku penat. Saja buat penat. Tapi aku tak nak masuk. Abang aku pasal-pasal, aku dah marah, dah maki, tembak dan macam hantar kau lah kan. Lepas tu aku penat yang geram kan. Lepas tu dah habis tu dah best fun. Aku pun macam tak apa kan, biar je lah. Dah habis aku marah dia. Kau ni kan pergi lah tolong. Sibuk je. Duduk dalam penakut bodoh. Macam marah maki dia semua benda kan. Lepas tu dia tolong lah tu. Dia marah-marah. Dia pun mengat macam main-mainkan aku. Aku marah-marah satu macam-macam. Aku nak pukul dia semacam. Tapi itu pun dia kira kenangan lah. Seronok lah. Aku dia kenang balik kenangan best juga kan. Duduk dengan keluarga. Best je bagi aku. Tapi waktu kena tak, kau jangan fikir lah. Berapa minggu aku nak habis nak hilangkan perkara-perkara tu. Tapi aku okey. Tak ada apa pun. Seronok lah. Yang penting fun tu aku. Jadi selepas daripada tu, abang apa? Kau rasa abang aku pun kot. Bukan abang yang duduk dalam rumah tu. Dia dalam rumah. Jadi kita orang tutup lah bahagian-bahagian yang supaya dia tak masuk. Macam bahagian ke dapur, 2 bilik dengan bahagian ke ruang tamu. Okay. Jadi dia tak ada ruang lah. Maksudnya dalam petak tu je lah. Segi 4 panjang tu je lah. Luas dia dalam tu je lah maksudnya. Lepas tu dah habis tangkap, mati, dah kena tepuk, reset semua macam-macam. Memang kena bedal dia malam tu juga. Habis tu abang aku atau ayah aku yang angkat. Aku tak ingat. Lepas tu dia pun buang. And lap-lap lah kan. Tempat yang kita sepak semua benda. Tikus tu benda. Dah lap-lap dah jadi macam biasa. Elok lah. Fun lah kita orang malam tu kan. Tapi aku panas gila waktu tu, serius. Aku mau panas gila panas dengan abang aku tu. Jadi apa pun, itu adalah sekadar adalah memori yang terindah bagi aku dalam zaman-zaman yang kita patut lalui. Tapi best, memang best bagi aku. Seronok, fun dan itu adalah kenangan yang terindah untuk aku. Jadi apa pun, selagi kita ada adik-beradik, pun tugas kita dalam kenangan tu memang permulaan kita kena memang marah. Tapi boleh dah lama dah tak ada kan, tiba-tiba terfikir balik, terlintas akan macam best juga waktu tu. Cuma tak nak tolong, tak nak, jangan berulang lagi lah. Itu je. Tapi yes, memang best gila, sangat best. Okay, cerita ketiga dah habis. Dan ini adalah cerita yang terakhir untuk kali ni. Dan aku berharap sangat
supaya cerita ni dapat memberi pengajaran ataupun pedoman untuk korang semua. Dan aku yakin setiap cerita yang aku sampaikan, walaupun korang rasa macam ada yang bagai, ada yang tak, tapi sebenarnya setiap perceritaan aku berkemungkinan ada nilai dan pelajaran yang korang boleh ambil. Okay? Dan sorry sebab cerita panjang ni, berkemungkinan aku tak ambil pengajaran ataupun aku tak menceritakan pengajaran yang pernah aku alami selama dalam kehidupan aku lah. Okay. Cerita terakhir daripada cerita aku ni, bagaimana ni cerita ringkas, padat dan aku tak nak membazirkan masa untuk korang dengar. Okay. Kalau korang rasa nak lebih panjang ataupun lebih panjang, maksudnya full daripada ni, just comment and then okay, tak ada apa, aku boleh buat full. Aku akan boleh buat part by part. Kisah asalkan korang dengar dan stay tune lah. Okay, bertahan dalam penceritaan aku nanti. Okay, cerita yang terakhir aku nak sampaikan ni adalah cerita berkaitan dengan asrama aku. Okay, dan cerita pada asrama ni kan ni best. Kalau korang rasa macam korang best ataupun tak, ya, itu daripada kesilapan aku sendiri. Okay, waktu aku duduk asrama, aku ada macam benda yang bagi aku best bagi aku. Okay, pada waktu tu juga, okay, hari tu Jumaat juga, time cuaca juga. Tapi bukannya aku cerita yang cerita sebelum ni, bukan. Ini cerita lain. Okay, waktu tu aku pergi ke dengan ramai-ramai lah, semua orang lah, pergi kenduri open house malam tu. Kan Jumaat, malam tu Sabtu. Malam tu cikgu call warden sebab macam ada orang ajak open house, sorry, tergagap. Jadi diorang akan datang lah dengan kereta-kereta yang diorang bawa untuk bawa kita ke sana. Jadi pergi dan balik diorang yang hantar kita lah. Lepas pada tu kita orang pun siap-siap pakai baju kemas, cantik semua bagai, dah habis semua. Pergilah sana. Lepas tu pergi sana, banyak ada orang kan, wanita, lelaki, budak-budak, atuk nenek kan, semua keluarga yang ada dekat open house tu, semua ada. Lepas daripada tu, aku pun yang lain lah, semua sekali buatlah bacaan doa sikit, selamat. Tak tahu siapa yang buat, kita orang dengar lah daripada belakang. So dah habis doa, kita makan. Okay, dah makan ni, kita makan. Balik pada tu, selipar aku hilang. Aku bawa 2 tau. Okay, aku bawa 2. Kira aku bawa beg kecil-kecil je. Dia besar-besar, pendek. Besar-besar, tak besar mana. Aku bawa beg tu. Okay, jadi aku bawa 2 selipar. Tak tahu, nasib baik aku bawa 2 selipar. Satu selipar tu tak baru sangat, dia dah nak kopek dah, tapi orang curi kenapa, faham tak? Okay, lepas daripada tu dah hilang. Aku cari tak jumpa. Lepas tu aku pun teringat dekat dalam beg aku ada satu beg. Dalam beg aku ada satu slipper spare. Okay, slipper baru lah. Tapi slipper RM2 lah. Slipper memang pakai duduk sekolah je. Sebab sekolah tak pakai apa sangat. Faham je. Pakai itu je yang ada. Lepas tu dah habis daripada tu, kita orang pun pakai macam biasa lah. Pergi mana sini sana semua benda kan. Dah habis daripada tu, dah semua bagai lah. Aku balik. Kau bayangkan macam mana slipar aku boleh hilang? Padahal slipar aku kat asrama. Macam mana aku boleh, kenapa aku tak rasa waktu aku pergi asrama? Dan aku pelik, kenapa sampai di rumah tu kan, diorang semua tak perasan. Semua, aku bayangkan dalam 35 orang yang ikut semua tak perasan yang aku tak pakai slipper. Sampai aku pun tak perasan yang aku pijak tu berapa. Aku tak rasa. Tapi masa datang tu diorang bukannya pakai maksudnya datang rumah dia bukannya pakai pasir ke apa, dia pakai jalan tar. Jadi tak ada rasa sangat lah kan. Aku memang tak rasa gila. Memang tak rasa. Balik daripada tu aku tengok selipar aku pun terfikir, aku pergi sana macam mana dia sampai sini. Faham tak? Macam pelik lah. Macam bukan aku pakai selipar ke waktu aku nak
pergi ke sana. Faham tak? Tapi aku berfikir balik kan, sebab waktu aku pergi ke, tak tahulah sama ada aku pakai ke tak, itu aku tak pasti. Aku memang tak rasa kaki aku ni pijak jalan tak tu. Sebab yang kita pergi tu rumah baru. Jadi orang buat open house untuk buat doa selamat, macam-macam lah, bacaan Yasin orang buat. Jadi kita orang datang hanya sekadar untuk buat doa selamat dan makan lah, balik. Tapi tak lama, dalam kita pergi pukul lepas isyak. Lepas pada sembahyang isyak tu, pukul 9.30 dia orang dah sampai. Okay, 9.30 dia orang sampai. Kawan-kawan budak mungkin 9.50 jalan lah. Okay, 20 minit macam tu lah untuk 2-3 trip. Okay, 2-3 trip berkemungkinan semua sampai berkemungkinan dalam setengah jam atau 40 minit. Okay, sebab rumah dia jauh juga. Kira-kira satu trip 2-3 kereta setengah jam. Jadi mungkin 1 jam lah. Untuk habiskan semua pelajar. Ada yang bawa van, ada yang bawa kereta, ada yang bawa kereta mewah, macam-macam. Macam-macam ke BMW, ada yang bawa Alphard, ada yang bawa Merc, ada yang bawa Toyota, macam-macam kereta dia. Honda semua ada. Kan? Lepas tu dah habis pada tu, kita orang pun balik and then macam-macam buat lah. Kan? Pergi sana sini jap. Maksudnya adalah pergi kedai runcit semasa nak balik daripada kenduri yang diorang buat tu kan. Dan aku pelik, okay, ini cerita pasal slipper tu tadi. Lepas aku fikir balik, berkemungkinan waktu nak sampai dekat open house tu, aku ada pakai slipper jamban tau. Slipper jamban. Slipper jamban tu memang setiap asrama ada. Ada tiga pasang. Okay. Setiap asrama memang akan ada 3 pasang. Okay. Jadi untuk aku rasa aku pakai tu lah kot waktu aku pergi tu. Sebab tengok ada 2 pasang lah. Yang lain semua 3 pasang. Aku macam, aduh mak, mati aku kan. Macam sebaik pada waktu tu juga Jumaat kan. Jumaat, Sabtu dengan Ahad tu outing. Ahad tu outing. Ahad yang kita open house tu, maksud dalam minggu tu, Jumaat kan. Kira Ahad nanti outing. Jadi bolehlah aku beli kan untuk keperluan aku. Sebab outing memang rumah aku dengan setiap kali outing pakcik aku akan ambil lah duduk rumah dia. Jadi tak ada apa sangat kan. Betul tak? Jadi aku macam terfikir lah. Macam serius lah aku terambil, aku terpakai slipper jamban daripada sekolah punya kan. Lepas tu dah apa pun tak apa lah. Nanti Ahad nanti aku outing, aku belilah yang baru kan. Tu dah. Jadi itu saja untuk video kali ni, ataupun cerita ringkas yang full untuk kali ni. If korang suka video aku, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you so much kerana menonton, dan terima kasih kerana bertahan dalam penceritaan aku. Okay? Aku sangat-sangat appreciate dengan tindakan yang korang buat dalam video aku selama ni. Dan kita akan tunggu ke next season. Tapi berkemungkinan season 1 juga. Tapi aku tak tahu nak tak season ke episode ke ikut lah. Okay? Jadi apapun, korang tunggu dan nantikan 2 atau 3 konten yang aku akan bakal buat. Okay. Jadi thank you so much kerana menonton, and see you the next season, ataupun see you the next video, and bye bye.